Pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 diunjurkan menjana penjimatan sekurang-kurangnya RM2.5 bilion tahun ini, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau memaklumkan di Dewan Rakyat bahawa jumlah tersebut bergantung kepada turun naik harga minyak mentah global serta kadar pertukaran mata wang, selain hasil kejayaan mengekang ketirisan subsidi dan membendung penyeludupan ke negara jiran. Anwar turut merakamkan penghargaan terhadap keprihatinan rakyat yang menyalurkan maklumat mengenai cubaan pembelian RON 95 oleh warga asing sambil menyifatkan sikap itu sebagai cerminan semangat kenegaraan dan jati diri. Katanya, lebihan fiskal daripada reformasi telah diagihkan semula melalui bantuan seperti sumbangan asas rahmah SARA, termasuk pemberian RM100 kepada 22 juta rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas melalui MyKad bermula 9 Februari dengan hampir RM200 juta dibelanjakan oleh 2 juta penerima dalam tempoh 2 hari serta limpahan manfaat kepada peruncit tempatan dan PMKS. Kementerian Pendidikan menegaskan kandungan silibus sejarah akan kekal bebas daripada pengaruh politik kepartian, kata Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah di Dewan Rakyat. Beliau menyatakan kementerian komited memastikan kurikulum sejarah terus tepat, seimbang dan relevan ketika menjawab pertanyaan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengenai kekerapan semakan silibus. Dalam sesi sama, Syed Saddiq mengingatkan agar sejarah tidak ditafsir melalui lensa politik kepartian kerana ia berpotensi menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan ibu bapa. Wong menjelaskan semakan dibuat secara berkala mengikut keperluan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan sebarang cadangan baharu termasuk melibatkan peristiwa politik moden akan melalui rundingan bersama ahli sejarah, akademik, institusi seperti Arkib Negara serta libat urus dengan guru, badan profesional dan masyarakat. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan urusan pentadbiran dan pelantikan parti di semua peringkat berada di bawah tanggungjawab kepimpinan pusat, bukan Majlis Syura Ulama'. Dalam surat terbuka kepada ahli PAS Perlis yang dikongsi di media sosial, beliau menjelaskan Majlis Syura hanya berperanan dalam pelaksanaan dasar dan hukum tertinggi serta tidak terlibat dalam pentadbiran selagi tidak bercanggah dengan dasar parti. Kenyataan itu dibuat susulan isu dalaman termasuk pemecatan 3 adun yang dikaitkan dengan krisis politik Perlis di tengah laporan mengenai pandangan berbeza antara kepimpinan parti. Hadi memaklumkan PAS Pusat telah memilih Pesuruhjaya PAS Perlis daripada kalangan ahli Majlis Syura melaksanakan proses tabayun terhadap aduan salah laku akhlak dan pentadbiran, memanggil kepimpinan kawasan untuk sesi pendengaran serta menegaskan keperluan watak, muhasabah dan perpaduan jemaah agar perjuangan parti terus diperkukuh.